Seluruh tamadun akan musnah malam ini. Tidak akan dapat dikembalikan lagi. Apa maksudnya itu? Hari Selasa akan menjadi hari loji kuasa dan hari jambatan, semuanya sekaligus di Iran. Tiada apa yang seumpamanya. Bukan, ini rancangan keluarga tentang perang. Betul, kau gila, masih rancangan keluarga tentang perang, atau kau akan hidup dalam neraka. Saya rasa kita lepaskan yang itu. Tengok saja. Baiklah, kita berjaya elakkan itu. Sekurang-kurangnya, buat masa sekarang. Hari Selasa membawa kurang kepada penghapusan tamadun dan lebih kepada sesuatu seperti gencatan senjata yang dalam tempoh kurang daripada sehari sudah dicemari pelbagai pelanggaran. Hanya 5 kapal yang melalui Selat Hormuz pada hari pertama gencatan senjata, iaitu kurang daripada jumlah kapal yang melaluinya pada hari sebelumnya. Jika gencatan senjata itu benar-benar runtuh, tiada siapa yang akan terkejut. Dan kemudian, tidak lama selepas itu, Kita mungkin akan melihat lebih banyak hantaran di Truth Social seperti seluruh tamadun akan musnah malam ini, tidak akan dapat dikembalikan lagi. kerana kita sudah mula menerima hantaran-hantaran seperti itu. Jika Iran tidak mematuhi sepenuhnya gencatan senjata, maka tembakan akan bermula. Lebih besar, lebih hebat dan lebih kuat daripada apa yang pernah dilihat oleh sesiapa sebelum ini. Baiklah, mari kita berbincang secara jujur tentang memusnahkan sebuah tamadun dan khususnya mengapa ia bukan satu idea yang baik. Tetapi itu bermakna kita perlu membincangkan dahulu hujah yang kurang meyakinkan tentang undang-undang antarabangsa dan juga hujah yang mungkin meyakinkan atau mungkin tidak meyakinkan tentang kesan tindak balas. Dan kemudian, satu hujah yang benar-benar meyakinkan tentang cara terbaik untuk berunding apabila anda cuba menahan sesuatu sebagai tebusan. Jika anda baru di sini, pertama sekali, selamat datang. Tetapi kedua, saya rasa anda mungkin fikir saya akan terus bercakap selama 10 minit tentang perkara-perkara terperinci dalam undang-undang antarabangsa. Saya tidak akan buat begitu. Kerana undang-undang antarabangsa itu memang mengarut. Ya betul, saya rasa memang bagus untuk ada sesuatu yang boleh dicita-citakan. Tapi dari segi realiti praktikal di lapangan, ia hampir tidak bermakna. Dan itulah yang menjadikannya mengarut. Walau bagaimanapun, reaksi biasa terhadap hantaran Trump di Truth Social ialah rasa terkejut dan nyeri. Kamu tak boleh buat begitu. Itu melanggar undang-undang antarabangsa, mereka akan kata. Okey, jadi kenapa? Apa yang akan berlaku jika Donald Trump melanggar undang-undang antarabangsa? Adakah seseorang akan datang dan menangkap ia? Apa yang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan lakukan? Mengenakan sekatan terhadapnya? Mengenakan sekatan terhadapnya Dengan tentera mereka? Oh, tunggu sekejap. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak mempunyai tentera. Adakah kita tidak belajar apa-apa sejak George W. Bush dan Iraq? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, seperti setiap organisasi antarabangsa lain seumpamanya, tidak mempunyai kuasa. Sekarang, jangan salah faham saya. Organisasi antarabangsa yang tidak mempunyai kuasa masih boleh menjadi sangat berguna dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Alter ego saya yang sebenar, sebagai ahli teori permainan dan profesor akademik, telah banyak menulis tentang topik itu. Tetapi jenis organisasi antarabangsa yang dimaksudkan sudah pasti tidak berjaya dengan memaksa sesiapa pun untuk melakukan apa-apa. Sudah tentu, salah satu cara mereka boleh memberi kesan sebenar adalah dengan mewujudkan piawaian asas untuk undang-undang domestik dan kemudian memberi tekanan kepada kerajaan untuk meluluskan undang-undang domestik yang selaras dengan undang-undang antarabangsa. Itu berkesan kerana undang-undang domestik cenderung lebih mudah dikuatkuasakan. Tetapi, jangan harap itu akan memberi kesan yang bermakna di sini. Jabatan Kehakiman. Trump sudah pun merangka hujah undang-undang untuk cara mengelak yang akan kita bincangkan lebih lanjut sebentar lagi. Mereka bukanlah hakim di The Hague yang akhirnya menentukan kesahihan undang-undang Arikisi. Jadi, lupakanlah fikiran itu sekarang. Pada satu tahap, beberapa hujah biasa nampaknya memahami perkara ini. Tetapi jangkaan mereka masih tidak sepadan dengan realiti di Rumah Putih. Undang-undang antarabangsa sepatutnya dipatuhi kerana adalah buruk jika anda melanggarnya. Lagipun, ia adalah undang-undang. Tidakkah anda rasa malu, Tuan? Tidakkah anda rasa malu? Baiklah, berita terkini. Ramai pemimpin antarabangsa tidak mempunyai rasa malu. Sebenarnya, ia mungkin menjadi ciri utama golongan kepimpinan berbanding kita semua. Adakah sesiapa fikir bahawa hujah undang-undang antarabangsa akan meyakinkan sesiapa dalam isu ini? Baiklah, sesiapa yang belum pun diyakinkan.
Adakah sesiapa lagi rasa ironik bahawa orang ramai sering mengkritik Trump kerana jelas tidak bermoral, tetapi kemudian terus juga meyakinkan beliau dengan hujah-hujah moralistik? Kurang daripada 3 bulan lalu, para pemimpin dunia berkumpul di Davos untuk melakukan perkara pelik mereka sebagai pemimpin. Anda mungkin masih ingat bahawa Perdana Menteri Kanada Mark Carney telah menyampaikan ucapan yang dianggap ramai sebagai ucapan terbaik dalam acara itu dengan tertumpu kepada susunan dunia dan undang-undang antarabangsa. Berikut adalah intipatinya. Hari ini, saya akan bercakap tentang keretakan dalam susunan dunia. Berakhirnya satu fiksyen yang menyenangkan dan bermulanya satu realiti yang keras di mana kuasa besar utama dalam geopolitik tidak tunduk kepada sebarang had atau kekangan. Sebenarnya, bahagian itu disampaikan dalam bahasa Perancis. Tetapi percayalah, anda tidak mahu mendengar saya cuba bercakap dalam bahasa itu. Nasib baik, beliau kemudian beralih kepada bahasa Inggeris. Selama berdekad-dekad, negara seperti Kanada makmur di bawah apa yang kita panggil sebagai susunan antarabangsa berasaskan peraturan. Kita tahu bahawa cerita mengenai susunan antarabangsa berasaskan peraturan itu sebahagiannya adalah palsu. Bahawa yang terkuat akan mengecualikan diri mereka sendiri apabila menguntungkan mereka. Bahawa peraturan perdagangan dikuatkuasakan secara tidak seimbang. Dan kami tahu bahawa undang-undang antarabangsa digunakan dengan ketegasan yang berbeza bergantung pada identiti yang dituduh atau mangsa. Ucapan itu adalah kurang daripada 3 bulan yang lalu dan seolah-olah semua orang telah melupakannya. Kita kembali bercakap tentang undang-undang antarabangsa seolah-olah ia mempunyai makna. Ia tidak mempunyai makna. Jadi, bolehkah kita cuba beralih kepada sesuatu yang lebih berasaskan pertimbangan strategik? Anda mungkin fikir bahawa alternatif yang saya akan cadangkan ialah bagaimana ia akan memberi kesan buruk dari sudut politik dalaman Iran. Bahawa rejim itu tidak popular ketika memasuki perang. Amerika Syarikat memulakan perang ini pada akhir Februari untuk cuba mengambil kesempatan atas kelemahan kerajaan. Dan matlamat akhirnya adalah supaya rejim yang lebih mesra mengambil alih tempatnya. Tetapi memusnahkan loji janakuasa dan jambatan? Tidak, itu adalah tindakan yang memakan diri. Ia akan mencetuskan kesan penyatuan di belakang kerajaan, di mana golongan sederhana dalam negara akan berpihak kepada kerajaan. Ini akan membolehkan kerajaan Iran untuk meneruskan perjuangannya menentang Amerika Syarikat dan menentang para penunjuk perasaan di negara itu. Adakah itu boleh berlaku? Ya, sudah tentu. Saya tidak ragu bahawa akan ada tindak balas pada tahap tertentu. Ia adalah kelemahan yang jelas bagi langkah yang meningkatkan ketegangan seperti itu. Orang tertanya-tanya sama ada ini menandakan bahawa perisikan AES sangat skeptikal tentang kemungkinan berlakunya pemberontakan. Terdapat kebocoran maklumat ke arah itu, walaupun sukar untuk menentukan sama ada anggaran tersebut menganalisis apa yang boleh berlaku sekarang berbanding apa yang boleh dicapai selepas kempen yang berpanjangan. Namun, kesan keseluruhannya di sini juga bukanlah kelemahan yang jelas dan tidak dapat dielakkan seperti yang digambarkan oleh perbincangan media. Sebenarnya, masalah berpotensi dengan hujah tersebut adalah 2 perkara. Pertama, secara umum, ini bukanlah permainan jumlah sifar antara Amerika Syarikat dan Republik Islam Iran. Rakyat tidak memilih satu berbanding yang lain. Jika ada peluang untuk menggulingkan kerajaan, kumpulan penunjuk perasaan teras yang sama dari Januari pasti akan tetap mengambil peluang itu. Persoalan dari perspektif kerajaan Iran ialah sama ada mereka boleh meyakinkan golongan sederhana bahawa ini sebenarnya adalah permainan jumlah sifar dan syaitan yang mereka kenal adalah lebih baik daripada syaitan di Rumah Putih. Jadi, adakah rakyat Iran sedar bahawa Amerika Syarikat sebenarnya tidak mampu untuk mengambil alih dan mentadbir Iran? Adakah mereka sedar bahawa Amerika Syarikat tidak mempunyai askar di lapangan, hanya mampu menempatkan beberapa ribu askar sahaja pada masa ini dan memerlukan jumlah yang jauh lebih besar untuk cuba menduduki negara itu secara langsung? Dan adakah mereka melihat apa yang berlaku di Iraq pada tahun 2003 ketika Amerika Syarikat memang menggulingkan diktator negara itu tetapi langsung tidak berminat untuk menjadikan Iraq sebagai wilayah naungan Amerika Syarikat? Kelemahan kedua yang berpotensi dalam andaian utama bahawa hal ini akan memakan diri ialah dari segi ekonomi situasi tersebut. Sebahagian daripada apa yang mendorong seseorang untuk melakukan protes adalah kos peluang untuk berbuat demikian. Orang yang mempunyai pekerjaan dengan gaji yang baik cenderung untuk meneruskan kehidupan harian mereka walaupun mereka membenci kerajaan kerana keadaan mereka agak baik dan melakukan protes adalah berisiko. Jadi, jika seluruh negara mengalami gangguan elektrik,
keadaan akan mula kelihatan tidak begitu baik bagi orang-orang tersebut. Adakah mereka akan berasa kecewa kerana tentera Amerika Syarikat yang menyebabkannya? Mungkin. Adakah itu akan mengubah ketidaksukaan mereka terhadap kerajaan Iran? Mungkin tidak. Satu-satunya perbezaan ialah mereka boleh melakukan sesuatu terhadap kerajaan Iran. Tidak banyak yang mereka boleh lakukan untuk menghentikan bom AS daripada terus jatuh, kecuali, secara ironinya, dengan menggulingkan kerajaan Iran. Oleh itu, kita perlu tunggu dan lihat kesan balas bersih sekiranya Amerika Syarikat benar-benar menggunakan strategi ini. Akhir sekali, kita perlu sampai kepada isu besar itu. Terdapat masalah asas dengan memusnahkan infrastruktur. Ini adalah isu yang telah kita bincangkan secara panjang lebar melibatkan perang Rusia-Ukraine, baik dari segi infrastruktur di sana maupun wang tunai Kremlin yang dijadikan tebusan oleh Eropah. Dan tebusan adalah istilah yang tepat di sini, walaupun kita sedang bercakap tentang infrastruktur. Sebaik sahaja anda memusnahkan sebuah jambatan atau loji kuasa, tiada suis mudah yang boleh ditekan untuk memulihkannya semula. Dan ini menjadi masalah jika anda terlibat dalam rundingan paksaan dengan pihak lawan, contohnya mengenai Selat Hormuz. Daya tawar anda ditentukan oleh apa yang anda boleh harapkan untuk diperoleh melalui peperangan dan kos yang anda boleh kenakan kepada pihak lawan dengan andaian anda terus bertempur sehingga perang itu berakhir secara ketenteraan. Mungkin secara tidak dijangka, anda sebenarnya tidak mahu mengenakan kos tersebut kepada pihak lawan sepanjang pertempuran. Bukan sehingga ke penghujung sekali, apabila rundingan terakhir yang mungkin pun telah gagal. Itu kerana, jika pihak lawan anda menanggung kos tersebut lebih awal, ia tidak memberi kesan kepada keputusan pihak lawan pada masa akan datang. Ia hanya hilang begitu saja. Dan itu bermakna, kos pihak lawan untuk meneruskan peperangan akan berkurangan. Anda kehilangan sebahagian daripada daya tawar anda. Ini adalah cara intuitif untuk memikirkannya. Jika anda menahan seseorang sebagai tebusan untuk wang tebusan dan keluarganya enggan membayar, adakah membunuh tebusan itu akan mengubah keadaan? Tidak. Anda baru sahaja kehilangan satu-satunya kelebihan yang anda ada. Namun begitu, terdapat kompromi yang tidak dapat dielakkan dalam membuat kemajuan ketenteraan untuk menamatkan perang dengan hasil yang menguntungkan. Mencapai objektif ketenteraan bermakna mengalihkan jangkaan hasil perang ke arah yang anda inginkan, tetapi secara tidak dapat dielakkan akan mengenakan kos yang tidak dapat dipulihkan ke atas pihak lawan. Walaupun begitu, anda boleh memperoleh kelebihan dalam rundingan jika hasilnya berubah dengan lebih baik berbanding margin kos yang tidak dapat dipulihkan yang dikenakan berubah ke arah yang tidak menguntungkan. Itulah, sebagai contoh, sebab mengapa tindakan Ukraine menyerang kilang penapisan Rusia secara umumnya adalah satu idea yang baik. Kemudahan tersebut boleh dibaiki dalam tempoh masa yang agak singkat, jadi bahagian kos yang tidak dapat dipulihkan adalah kecil. Tetapi Rusia kehilangan hasil pendapatan menekan kekangan bajet Kremlin dan memberikan Ukraine lebih sedikit tentera untuk dihadapi di medan perang. Ini juga adalah perbezaan antara memusnahkan Pulau Karg berbanding sekadar menjadikannya tidak boleh digunakan selagi perang dengan Iran berterusan. Dari perspektif yang bertentangan, ia adalah perbezaan antara secara de facto menutup Selat Hormuz berbanding menaburinya dengan periuk api untuk masa hadapan yang boleh dijangka, sama ada waktu aman atau waktu perang. Sebenarnya, undang-undang antarabangsa membuat pengecualian ini. Anda dibenarkan untuk menyasarkan infrastruktur yang menyokong orang awam selagi ia mempunyai kesan ketenteraan yang sepadan. Sekarang, persoalannya ialah, siapa yang menentukan apa yang dianggap sepadan? Anda tahu, itulah tepatnya ke mana Jabatan Kehakiman menuju dengan perkara ini. Walaupun mengabaikan isu bahawa Amerika Syarikat bukan pihak kepada beberapa perjanjian antarabangsa mengenai perkara ini, seperti Protokol Tambahan 1 Konvensyen Geneva. Sekali lagi, undang-undang antarabangsa tidak akan menjadi hujah yang meyakinkan kepada orang yang benar-benar membuat keputusan. Hujah yang lebih kurang begini, ia bukanlah America First jika mengambil tindakan yang merugikan kepentingan AS. Dan tindakan seperti ini memang merugikan kepentingan AS akan jauh lebih berkesan. Apapun, saya tidak tahu sejauh mana rancangan ini akan berjalan jika Trump cuba melaksanakannya sepenuhnya. Tidak akan mengejutkan langsung jika lebih banyak serangan ke atas infrastruktur Iran berlaku. Bukan kerana ancaman Trump di media sosial, tetapi kerana Rumah Putih berpendapat langkah itu akan membantu usaha perang mereka. Tetapi saya dapati menarik bahawa hampir 3 hari penuh, berita adalah berdasarkan perkara yang Donald Trump katakan. Ya,
Itu bukan jenis perkara yang biasanya dikatakan oleh presiden, tetapi ia juga bukan perkara yang sepatutnya menjadi tumpuan pemerhati peperangan. Ingat, ada meme berasaskan makanan tentang perkara ini. Dunia yang mempercayai meme itu tidak selari dengan dunia yang cuba mentafsir setiap ancaman yang dibuat oleh Donald Trump. Sebagai perbandingan, berapa kali anda pernah dengar Iran melaungkan "Matilah Amerika"? Itu lebih kurang versi ringkas daripada apa yang Donald Trump ancamkan. Tapi kita dah terbiasa untuk abaikan. Sebab itulah yang mereka katakan. Dan berkata sesuatu dalam hubungan antarabangsa bukanlah perkara yang sangat penting. Yang penting ialah tindakan. Sebab itu, saya cukup fokus pada bahagian krisis ketenteraan itu. Dan di sini, jenis tindakan yang diancam oleh Trump mempunyai kelemahan strategik yang besar. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Membantah atas dasar undang-undang antarabangsa adalah satu pembaziran tenaga. Kerana itu, tidak akan mempengaruhi pentadbiran ini walaupun sedikit. Terdapat risiko akibat buruk daripada operasi seperti itu, walaupun kesan keseluruhannya mungkin bercampur-campur. Menyerang infrastruktur boleh melemahkan kuasa tawar-menawar sendiri, sebab itulah ia biasanya bukan satu idea yang baik. Yang lebih baik ialah terus mempelajari apa yang sedang berlaku dalam perang itu. Banyak video dan satu senarai main penuh mengenai topik ini. Sila tonton video-video tersebut. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan kita jumpa lagi lain kali. Jaga diri.